Surah yang ke-27 adalah surah An-Naml, surah yang diterjemahkan sebagai semut. Dalam surah ini ada kisah semut pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan apakah tema bagi surah ini yang bermula dengan Tasin, tilka ayatul Quran wa kitabim mubin, hudan wa busyra lil mu'minin. Allah bersumpah, Allah menyatakan Quran ini, kitab ini adalah jelas nyata, menjadi hidayah, menjadi pemberi kabar gembira, motivasi kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya bercakap tentang orang beriman ini adalah yang mendirikan solat, menunaikan zakat dan amat yakin kepada hari akhirat. Cara berfikirnya panjang dan inilah budaya yang perlu dibina dalam sesuatu masyarakat. Tema surah ini keunggulan budaya. Kalau kita tengok dalam masyarakat ataupun koloni semut pun ada budaya yang bagus, maka dalam masyarakat orang beriman ini paling kurang adalah mendirikan solat, menunaikan zakat dan juga berfikir panjang bagaimana membuat persediaan untuk saya selamat di akhirat nanti. Jadi dalam surah ini ada beberapa ciri dalam budaya yang baik. Salah satunya pada ayat 15 dinyatakan budaya ilmu. Pada ayat yang ke-16 merancang, melatih generasi pelapis. Pada ayat yang ke-16 juga bercakap tentang menghargai potensi. Ayat 17 bercakap tentang pengurusan, management. Pada ayat 19 bercakap tentang pentingnya training ataupun melaksanakan latihan. Pada ayat 20 berkaitan dengan disiplin, bersama ada misi dan tepat sebagaimana ayat 27 hingga ayat 28, 32 hingga 36, peristiwa Hud-Hud yang sebenarnya apabila Nabi Sulaiman mengumpulkan segala tenteranya, dapati bahawa ada burung hud-hud yang tidak hadir. Jadi nak menunjukkan pengurusan yang tepat, yang mempunyai misi, ada disiplin. Itulah budaya yang perlu dibina dalam satu masyarakat yang boleh dipelajari daripada surah An-Naml. Dan salah satu daripada perkara penting dalam surah ini bercakap tentang syura. Ya, mesyuarat itu amat penting yang dinyatakan pada ayat 32 33. Dan dalam surah ini ada kisah Firaun menolak Nabi Musa kerana ada faktor keunggulan ataupun tidak ada faktor keunggulan peradaban, tidak menghargai ilmu ataupun tidak menghargai kepada disiplin yang sepatutnya membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah surah An-Naml, surah semut. Setiap kali kita melihat semut, ada budaya yang baik di kalangan mereka, menjaga sesama mereka, maka budaya itu lebih lagi perlu kita ambil perhatian, dan budaya itulah yang diabadikan dalam kisah Nabi Sulaiman dalam surah 27 surah An-Naml.